Selamat Hari Raya. Baru nak makan. Last batch. Ya. Food manis. So apparently, I just read the comment dekat TikTok. Diorang cakap if you use whole flakes from brand Kellogg's kan, brand this one, dia tak sedap. Orang cakap kena guna brand Nestle je baru sedap. Kita dah siap letak dalam cup kecil-kecil. Ada sikit lagi. Sekarang kita nak masukkan dekat dalam oven. Next biscuit is Mama nak buat biskut susu, nama dia. Tapi dia tersalah tengok resepi. Then I'll just fix the biscuit. Sekarang ni kita tak sure lagi konsistensi yang sebenarnya macam ni atau dia lebih solid. Because this is a little bit macam apa, I think this is perfect. I think lah. So kita akan cuba dulu. Just letak satu untuk tengok sama ada dia akan turns out keras atau spread ke. First try, dia temperature dia tinggi sangat. Kita buat colour ni pink, biru, hijau untuk daun dia. So dia akan ada bunga dengan daun ni macam hangit sikit. Ini biskut tadi, biskut susu tadi tu. Yang ni kita orang tekap jadi daun. Yang ni kita buat bulat-bulat-bulat. Dan yang ni kita kena kepal-kepal-kepalkan yang tu, jadilah bunga. It's currently 7:10 dan nak iftar tapi masih belum siap. Maya dapat daun, bunga dapat sikit je. Cornflake dah siap. Juga biskut susu. Hari ni sempat 2 je, esok kita akan sambung lagi. Bought 14 packs of keripik ya. 14. 14 lah. Ha. Banyak tu. Total yang kat rumah 18. 18 keripik sahaja. Keripik. Kita belum buat, kita buat kuih. Orang. Last batch kita akan bake. Aku tak mahu. Belum, baru balik daripada tarawih. Good morning. Pagi tadi kita tukar wallpaper. Ni wallpaper sebenarnya asalnya warna wallpaper lain dengan bawah tu supaya match dengan kayu dekat sini. Yang ni kita beli 30 sarung pun baru ambil tadi. Ini adalah update kuih kita so far. Banyaknya, berapa total tak tahu. Mama tengah siang ikan, ayam. I akan potong daging. I cannot help my mom at the moment because I'm writing my thesis. Rasa kapek tu basuh belakang tu. Mu nak basuh kapek kecil tu je, yang warna biru tu je. Mana? Kapek engineer. Good morning. Esok raya, maybe. So kita tengah kemas rumah. Ikan sungai kita beli.
Baru ni je siap. Belum. Ni belum. Sekarang keadaannya begini. Baru tolong isi beras kat dalam ni. Ni pun tak siap lagi. Ni semua tak siap lagi. Yang ni je dah siap. Tahu je kat ketupat. Kalau akak main tu. Ni first time kita nak try buat opor daging. Rempah opor. Pandai ke? Boleh, mesti boleh. Sekarang semua dah siap. Dah lock, dah isi beras. Lepas kita akan ikat. Satu ikat 5. Nyambung. Total 33 pieces. Muat lah, Ma. Rasanya muat. Kita nak rendam ketupat. Bagi dia kembang. Dan bolehlah rebus. Kita rebus daging sebab nak buat daging opor. Yang bahagian dapur Mama yang take over. Kita prepare-kan dekat depan. Mama tengah sangai ketumbar. Dah settle dah sangai 3-3. Tinggal manis, tinggal putih, ketumbang. Berat kan? By the way, kita ada PA di sebelah, iaitu Mama. Lihat. Berasa sikit. Asam peting. Kita sama-sama first time je kawan-kawan. Sekarang kita akan ajar belum macam mana nak buat koktel. Buang semua air kat dalam ni dan tuang je dekat dalam bekas. My family prefer susu Ideal kalau nak buat apa-apa yang related to susu cair lah. Sikit je buat. Semua pink. Ajar macam mana nak ambil pucuk kunyit. Sebagai contohnya kau tengok. Ni macam kata ni dia hijau gila kan. Hijau sangat kan. Dia kena macam ni. Ni lah. Ni just slow je. Beza kan. Ni pekat. Ni slow. Dia hijau muda lah. Ya. Besar gila. Okay. Kita cari daun kari pula. Dekat sini. Ni lah. 1, 2. Biar lebih sikit. Dah. Collection cactus Mama. Aku bilang Mama. Untuk kuah dia, depends lah portion ni banyak mana. This time kita akan buat 2 tin susu Ideal. Tapi daripada 2 ni, doublekan dia. Tuang ke air panas. 1 penuh ni. Allahu Akbar. 1 lagi tin. Letak air panas full juga. Dan masukkan 1 sudu asam vanila. Gula agak-agak je. Lepas tu bancuhkan sikit. Ma buat tempahan kek macam sikit legend kek pelangi. Dia ambil 2 je. So yang ni dah siap. Nak tunggu 1 lagi untuk masuk dalam oven. Kita orang pergi bazar. Ambil ketupat palas. Lepas tu beli sikit air. Sekejap je. Sebab banyak lagi kita nak buat kerja. Rendang tak siap lagi. Mostly tak siap lagi.
Ni mana dah. Good job. Banyak. Done, ready for delivery. Rendang daging tapi belum siap lagi. Last step adalah kita kena potong daun kari, pucuk kunyit. Sekarang 8.10 malam. Kita still belum stop masak. Berbuka tadi pun lambat. It's like literally like a war. But I'm still cooking from my room. Malam basuh beranda. Sekarang turn basuh kolam ikan. Hello. Kita on the view mamak. Very ramai orang. Kedai kuih. Bersate dia mana apa kuih. Tak nampak sangat pun. Ni jual apa? Kuih raya je. Ini buat Mak, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kuih raya mak ni. Banyaknya kuih raya mak. Habis storage. Cepatlah adik. Malu. Masih ya. Masih keadaannya. Lemang. Dah nak balik dah pula. Gantuk. It's currently 3:07 AM. This is my first duit raya. We got puding raja, pat is tempoyak, sambal hitam and murtabak. Selamat Hari Raya. Tengah lap-lap sebab kita baru basuh je bekas-bekas kuih. So far, ni lah lauk Hari Raya pertama. Kita ada lemang, mak tengok Pak Tu buat. Ni kita orang buat sendiri. Rendang daging, kuah kacang, Cepat Palas beli. Dan ni kita akan letak my raspberry Swiss tart. So untuk kuih raya kita ada cornflake madu, raspberry Swiss tart, kuih susu, pineapple tart, almond London, biskut cheese, Popiah Nestem, keripik pisang. Tak tahu lah apa ni. Cheese juga. Keripik pisang gulung, keripik bawang. Mostly di sini kek adalah kek lapis. Baju raya ni lelaki warna ni, perempuan ni. Nampak payah bang. Nampak. Salam Mama tu. Salam. Kalau Mama tu pula. Tanya ibu. Dia kata awak perut tengah habis. Tak puasa penuh, tak ada duit raya. Ada nak air ni bawa 6 bulu. Lepas. Baru nak makan. Tapi dia dah siap dah. Sekarang nak makan ketupat palas dengan rendang.
Raspberry Swiss tart. Ya ke? Sedap? No. Ini duit. Surga. Kenapa pergi surga? Okay, kita akan ambil out mama. Duit raya dah dibelong. Orang kaya baru. Kau nak bagi siapa ni? Semua lah. Pupus sampai. Nak berapa? Nak satu ke nak 5? Kau nak 5? Biru ke hijau ke purple? Hijau. RM5. Kakak yang bagi duit aja. Selamat Hari Raya. Mak Raya. Sekarang pukul 1:30. Kita nak pergi Kuantan untuk beraya rumah Nenek. nenek. Moyang lah. Moyang. Moyang kita. Kita dah 3. Yo. Tak main bil ya. Ha. Ini kan tu. Jadi benda ni sponsor aku. Kita beraya second rumah dekat rumah Mak Andak. Nak? Gimana? Sampai mesti. Apa? Tak best. Nah, Mana lah? Ramai orang beli. Bapa mesti sedap. kopi lah weh. Mana?